Okay, so sekarang kita bersama dengan Wak I daripada sekolah SK Seling. Kita nak tanya berkaitan dengan beberapa soalan. So Wak I, first question adalah, apakah pengalaman yang diperoleh sepanjang menyertai program yang dianjurkan oleh sekolah dengan kerjasama Red Consultancy? Pengalaman yang saya dapat semasa saya membuat bangunan yang harus tinggi dan kukuh. Pada pengalaman itu juga bangunan saya jatuh. Tapi saya gembira kerana ada kerjasama yang tepat dan tak tahu kita tak bersyukur. Memang bersyukur. Marilah. Suka-suka. Satu lagi. Okey, soalan yang kedua ialah, adakah modul yang disediakan dapat membantu diri menjadi seorang individu yang lebih positif, aktif dan bersemangat? Yang ni saya setuju kerana tapi saya setuju sebab bila masa saya main sini kan, sebelum ni saya kece MC macam gagak-gagak tadi. Syekh ni juga ajar memang padu. Saya menjadi ketilan kece tadi. Alhamdulillah. Okey, soalan yang terakhir ialah, boleh kongsikan harapan, impian dan doa sebagai peserta program ni untuk masa akan datang kepada semua yang datang bersama dengan Wak I hari ini? Masa tidak faham, soalannya adalah, apakah impian ataupun doa Wak I untuk semua dan termasuk diri Wak I sendiri yang datang kepada program hari ini? Semoga datang program hari ini berjaya dunia dan akhirat dan menjadi orang yang sukses di masa akan datang. Okey, itu saja. Tiga. Okay, Assalamualaikum. Nama apa? Mama Syakir. Jadi saya ada beberapa soalan yang ditanyakan kepada Mama Syakir, boleh ke? Okey, jadi saya dapat tahu yang Mama Syakir adalah salah seorang peserta dalam camp Cilik Semangat. Okey, Syakir bersedia? Okey, saya ada beberapa soalan lah. Okey, soalan pertama, apakah pengalaman diperolehi sepanjang menyertai program diajukan oleh sekolah dengan kerjasama Red Consultancy ini? Pengalaman saya banyak, seperti membuat satu macam menara yang terdiri daripada kertas, ucapan di depan dengan kawan-kawan, eksplorasi dan lain-lain. Maknanya saya dapatlah, saya tahu yang Syakir bagi tahu yang Syakir dapat buat aktiviti seperti membina bangunan, lepas tu ada explorers kan, lepas tu ada juga boleh apa ni panggil aktiviti-aktiviti yang lain dan seperti berani bercakap di hadapan macam tu kan. Maknanya ada banyak aktiviti yang Syakir dapat sertai. Okey, soalan kedua, adakah modul yang disediakan oleh kami dapat membantu diri menjadi seorang Syakir ni seorang individu yang lebih berpositif, aktif dan bersemangat kembali? Pada pendapat saya, aktiviti yang dianjurkan oleh kelas ini memang membolehkan saya untuk bersemangat untuk membuat aktiviti yang menarik bagi saya dan rakan-rakan saya juga. Okay, macam tu kan Syakir? Maknanya Syakir setelah start di program ni, Syakir rasa lebih bersemangat Saya dapat lihatlah daripada Syakir, daripada mungkin seorang yang sibuk dah, Syakir rasa berani untuk bercakap di hadapan macam itu kan. Alhamdulillah, semoga ia memberi satu kesan yang baik untuk Syakir. Jadi soalan terakhir, bolehkah kongsikan harapan, impian dan doa sebagai peserta program ini untuk masa akan datang kepada semua yang akan bersama? Saya harap ramai orang yang akan mengikuti camp ini kerana dia sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan masa depan kita, yang terkira tua atau muda, untuk mempelajari sesuatu yang baru seperti berjalan-jalan, bercakap atau membina sebuah projek. Alhamdulillah, pengisi yang bermanfaat daripada Syakir, dan saya nak ucapkan terima kasih Syakir kerana sudi bersama saya untuk memberitahu apa pengalaman yang diperoleh kita pada program ini ya. Terima kasih Syakir. Okey, sekarang kita berada bersama dengan peserta kedua daripada program Red Konsultasi hari ini. So, peserta kedua ialah Farisha. Kita akan tanya 3 soalan kepada Farisha. Yang pertama, apakah pengalaman yang diperolehi oleh Farisha sepanjang berada dalam program yang kami anjurkan? Pengalaman saya, kawasan awak bulatkan dengan kumpulan boleh bertanggungjawab kerjasama pada happy.
Okey. So, soalan yang kedua adalah, adakah modul yang disediakan dapat membantu diri Farisha menjadi seorang yang lebih positif dan aktif? Kena buat ciri-ciri pemimpin dengan ciri-ciri tidak suka pemimpin tu. Lepas tu waktu boleh membantu saya bercakap depan semua orang. Okey, soalan yang terakhir ya, kita berada di soalan yang terakhir, iaitu apakah harapan Farisha kepada diri Farisha sendiri dan kawan-kawan yang turut sama ada dalam program ni? Saya harap semua boleh berjaya dekat luar sana dan dapat pengalaman yang lebih sedap. Okey, terima kasih Farisha. Assalamualaikum, Muhammad Iman. Jadi saya nak tanyalah, sepanjang awak berada di sini, awak telah bersama kami dalam satu program kecil kan. Jadi awak sebagai peserta di sini, boleh tak saya nak tanya beberapa soalan? Okey, nak panggil apa? Iman. Jadi saya ada 3 soalan. Jadi soalan pertama, apakah pengalaman diperolehi sepanjang menyertai program dianjurkan oleh sekolah dengan kerjasama dan konsultansi? Kita macam perlu ikut aturan baik kaunselor dan negeri, ada dapat bekerjasama dalam kumpulan. Maknanya dapat bekerjasama dengan kumpulan, lepas tu dapat mengikuti peraturan yang diberikan lah kan oleh program konsultan ni kan, macam tu kan? Okey, terima kasih. Okey, soalan kedua, adakah modul yang disediakan dapat membantu diri menjadi seorang individu yang lebih positif, aktif dan bersemangat kembali? Ya, sebab kita boleh kita tahu saat kita lebih dalam, lepas tu kita dapat pengetahuan dari sasaran belakang. Maknanya bagi Iman lebih dapat pengetahuan kan. Mesti Iman dapat mengenal kawan-kawan dan Iman pun dapat mengasah kemahiran berfikir yang lebih tinggi untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Macam tu kan? Okey. Jadi soalan terakhir daripada saya, boleh tak Iman kongsikan harapan, impian dan doa sebagai peserta program ini untuk masa akan datang kepada semua yang akan bersama? Saya nak adik-adik kita contoh kita. Maknanya kalau boleh Iman nak adik-adik Iman yang akan datang, yang akan bersama ni, nak contohi macam Iman. Macam tu kan? InsyaAllah. Agak-agaknya Iman akan sertai lagi ke program sebegini kalau dia adakan lagi? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Okay, terima kasih Iman. Sama.